Hey guys, Assalamualaikum. Salam sejahtera, kembali lagi ke channel YouTube Azlan Azman. So, sekarang kita dekat Medan Sate Kajang. And sebenarnya, okay, tempat ni 5 minit je dari rumah aku. Tapi aku tak pernah tahu pun wujudnya Medan Sate Kajang ni selama dah berapa, dah berapa tahun. Daripada aku dah 3, aku duduk area Kajang Bangi ni, aku tak pernah. Okay, jom. Okay, jom, ada duduk, jom. Jom kita gerak dulu. Aku tak pernah tahu pun ada tempat ni, okay. So, aku tunjuk kawasan ni kat mana. Okay, jap aku tunjuk kat korang. So, ni medan dia. Itu dia punya MRT. So, dia a bit hidden lah sebenarnya. Okay, sebab Stadium Kajang belah sana. So, dia belah sini. So, ya, kenapa kita orang datang sini? Sebab kita nak beli satu pizza kat sini. Which is, okay, tak apa, nanti aku tunjuk lah. Kita gerak lah, let's go. Okay, dia siap ada patung macam ni. A bit creepy pada aku. Tapi tak apa. So, ini dia punya medan seri. Kalau tengok banyak tutup. Tapi kedai kita nak pergi adalah itu, Mika Pizza. So basically Mika Pizza ni adalah pizza yang famous dekat Ipoh tau. So masa kita orang pergi Ipoh itu, kita orang makan kat sini. Tapi kita tak sempat nak order, sebab terlampau ramai sangat orang. So kita tak order dia punya pizza. So hari ni kita nak try dia punya pizza lah, sebab dah ada kat Kajang kan. So yeah, let's go try. So aku akan review lah pizza kat sini. So ni dia punya menu pizza yang ada lah. So it start off with RM22. So adalah harga-harga lain. Mau tengok sini ya, dia punya menu. Okay guys, so ini dia Mika Pizza, the famous Mika Pizza daripada Ipoh. Now in Kajang. So let's go. Aku ambil flavor apa pun namanya, creamy white chicken kot. Creamy white chicken. Apa dah? So ini dia creamy white chicken. Ya, tengok apa nama dia. Ada nama white creamy chicken. Ni dia. Inilah rupa dia. Nampak menyelerakan, nampak okey. Harga dia RM27 lah. Okay, so with tax RM27. So yeah, looks delicious. Okay, looks delicious. Looks good lah basically. So jom kita try lah. Let's go. Okay, kita tengok dia punya cheese pool. Alah, okay lah. Boleh lah. Okay, so dia ada sediakan juga dia punya own chili flakes, just like Domino's. So okay lah. So tapi aku tak nak letak dulu, nak rasa dia punya pizza dulu. Okay, so yeah, let's go. Okay, by the way guys, so dekat Medan Sate Kajang ni dia ada satu pot yang pada aku cantik lah untuk kita lepak-lepak. Okay, dia betul-betul bersebelahan dengan Sungai Kajang ni. Tapi pot dia tak besar lah. So Mika Pizza tadi belah sana, belah dalam. Tapi belah dalam tu nampak macam food court biasa lah. So kalau nak estetik sikit malam-malam kat sini lah, aku rasa better pilih sini. Dia bersebelahan dengan MRT je. So okay lah, pada aku nice lah. Okay, boleh lepak-lepak sambil-sambil acah-acah healing kan, daripada pergi jauh-jauh makan sini. So sekarang kita try pizza apa. Let's go. Guys, jom kita try dia punya pizza. Crust dia I would say thin crust lah macam ni. Jenis thin crust, bukan klasik. Bukan klasik dough. Kalau macam dekat Domino kan ada klasik, ada thin crust kan. Ini bukan thin crust, ni yang tengah-tengah tak, aku tak ingat nama apa. Lantak lah, kita try. Okay, kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Hey. Itulah mami kata duduk dia. Okay, wow, sedap. Dah. Dia rasa macam, itulah sebabnya untuk dia. okay, rasa dia. Nah, pegang sendiri. Kalau kau pernah makan creamy mushroom soup Pizza Hut and kau cicah dengan dia punya garlic bread, itu rasa dia. Aku rasa macam tu kot. Plus cheese. Kenapa tak nak? Creamy mushroom soup, cicah dengan garlic bread, tambah cheese. That's what it tastes like. Dia punya flavor profile. And I would say dia punya crust okay, fluffy enough. Dan tak terlampau nipis. Dia punya topping banyak, ayam banyak. Cheese dia pun just nice. Tak terlampau over, tak terlampau banyak dan tak terlampau sikit. And rasa dia sedap lah. I would say okay lah, sedap lah. Okay. So aku approve untuk flavor ni. Flavor lain tak try lagi. Tapi aku rasa now I know lah why Mika Pizza ni one of the best pizza kat Ipoh. Hari tu kita pergi makan kat Mika Pizza, tapi kita makan benda lain. Kita tak makan pizza dia. So akhirnya kita makan juga Mika Pizza tapi dekat Kajang. And I would say sedap lah, memang baloi lah. Dan harga dia so kan lagu kuat gila. Aku takut kena ni, so aku kena cut jap. Okay, so sekarang kita nak tengok dia punya chili flake. Kita nak rasa dia tak sikit chili flake dia. Tak tahu rasa dia macam ni kan. So jom kita try. Okay, jom kita try ni chili flake.
Wah, okay. Juicy dia tak pedas sangat. Ni ke? Just nice lah. Lebih kurang lah kot macam Domino punya. Tapi tak pedas sangat lah pada aku. And dia punya texture cheese flake dia pun sama lah. Okay lah. Tak lari jauh lah daripada Domino punya. So I would say nice lah. Okay, aku terus bagi rating lah. Rating overall untuk Mika Pizza setakat aku makan hari ni, I would give rating of 9/10 untuk Mika Pizza. So you should definitely come and try it. Sama ada dekat Kajang. Aku tak silap aku ada juga cawangan Mika Pizza lain dekat Selangor. Korang just cari lah berdekatan korang, aku rasa ada. Tapi tak banyak lah. Aku tak silap aku ada dekat PJ kot. Korang cari sendiri lah. Tak payah pergi sampai Ipoh sebab dia dah ada kat Selangor. So just go and try lah. Sedap lah sebab ni Muslim punya brand kan. So kita patut support lah pada aku. Sebab lagi pun yang brand-brand lain yang kita biasa makan tu dah kena boycott, macam Domino and Pizza Hut kan. Kau ni kan aku ada ni tengah rekod tau. Kau ludah kat sini pula. So I would say kalau korang cari alternatif pizza untuk macam Domino and Pizza Hut, this would be it, I would say. Memang sedap. Okay, rating 9/10. Sumpah tak tipu, memang sedap. So aku rasa itu saja untuk video kali ni. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa lagi dalam next video. Bye. Assalamualaikum.